الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada pagi subuh ini kita meneruskan pembincangan kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang kita nak baca ni ialah merupakan di antara salah satu cabang dalam ilmu tazkiyatun nufus, iaitu ilmu berkaitan dengan cara untuk membersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Dan inilah yang disebut oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah apabila menyebut tentang ilmu tazkiyatun nufus, itu ialah ilmu cara bagaimana untuk kita mengenali syaitan dan iblis menggagalkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka dia ada lapangan dia ada kitab dia ada tokoh-tokoh dia yang membicarakan tentang sesuatu ilmu tersebut. Maka pada pagi subuh ini kita buka surah 433, iaitu pada subtopik yang membicarakan tentang muslihat iblis terhadap orang-orang awam yang mencela para ulama. Ini dia. Pada subuh ni kita nak tengok bagaimana contoh orang awam, bukan ulama dah, orang awam. Pembahasan ulama kita sudah bahas pada pertemuan yang lepas. Pagi subuh ni kita nak cerita macam mana iblis digagalkan orang awam, orang hak biasa-biasa ni, hak kebanyakan ni. Orang hak kebanyakan ni, orang awam, dengan cara mereka mengkritik dan mencela para ulama. Baik, kita tengok apa perbahasan dia. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, di antara muslihat iblis di antara muslihat iblis, makna muslihat iblis itu banyak. Dia banyak cara, dia banyak taktik dia. Selagi mana Allah tak pejamkan mata kita, maka selagi itulah iblis dan syaitan akan ganggu dan kacau kita. Baik ni, tak kiralah siapa pun. Maka di antara muslihat iblis terhadap orang-orang awam, yakni orang-orang kebanyakan, adalah tindakan mereka yang mencela dan mencaci para ulama. Dia cela dan caci ulama. Kalaulah berbeza pendapat, itu beza. Jangan duk pukal sama kata. Kalau kita berbeza pendapat dengan pendapat ulama yang lain, itu soal yang lain, itu perbincangan ilmu, itu perbincangan akademik. Tetapi yang jadi masalahnya ialah bila dia berbeza, dia mencela sikapnya. Itu masalah. Selagi mana ini kita kata kaedah dalam kita berbeza, adabul ikhtilaf. Kalau kita berbeza pendapat, kawan tu dia ada istidlalnya, cara mengeluarkan dalil mengikut dia. Maknanya dia pun ikut ulama juga, tapi beza sikit dengan cara kita. Ada dalilnya, ada qawaid istinbat, ada kaedah-kaedah pendalilan yang diiktiraf oleh ulama-ulama. Maka hak tu kena ra'i. Jangan duk pergi celah dia, jangan duk pergi kata sekian-sekian, takut-takut kita dapat dosa. Takut kita dapat dosa. Sebab berbeza dalam pendapat ni tuan-tuan, ulama ni banyak. Hatta dalam mazhab Syafi'i kita pun tuan-tuan, Imam Syafi'i ni imam induk.
Orang panggil mujtahid mutlak. Dalam bawah Imam Syafi'i itu ada ulama-ulama Imam Syafi'iyah. Jadi para ulama-ulama Imam Syafi'i. Banyak ulama-ulama mazhab Syafi'i. Imam Ramli, Imam Al-Muzani, Imam Al-Nawawi, itu semua ulama-ulama bawah Imam Syafi'i. Dan setiap ulama-ulama ni tuan-tuan, dia ada perbezaan. Tu dalam mazhab Syafi'i sendiri tu. Yang tu pun kadang-kadang ada perbezaan pendapat. Takkan kita nak celah dah? Jangan begitu. Ya, maknanya hormat. Jika sekiranya pendalilan itu ada asas. Ini kaedah dia. Kita beza sikit ya, tercok. Tak boleh macam tu. Nah, iblis dia guna cara macam tu. Hak game ngaji, kita pula dah. Entah sekiranya. Jangan mudah. Entah sekiranya. Menghukum dan sebagainya. Baik, kita tengok. Maka mencela dan mencaci para ulama kerana para ulama itu melakukan perkara-perkara mubah. Itu. Dia tengok, ya. Dia mengutamakan perkara-perkara mubah. Mubah ni apa? Perkara harus. Ya, pakai baju kot contohnya. Kan, pakai tie contohnya. Haruslah tu. Pakai songkok. Kan, Tok Mufti pakai songkok contohnya. Haruslah. Kan, nampak Tok Mufti, ustaz-ustaz pakai songkok ya. Dia kata pok ni semua tak fiqah. Oh, dia seorang yang paling fiqah. Dia nak ustaz-ustaz ni di supermarket pun pakai jubah serban, pegang tasbih tu. Dia nak macam tu. Dan dia nak ustaz dalam main bola pun kena pakai keplekat, pakai jubah. Oh, dia nak macam tu. Kalau tidak, tak fiqah. Kan? Ini semua cara fikir yang salah. Nah, sebab tu para ulama apabila menyebut tentang soal pakaian ni, dia ada situasi-situasi dia. Dia ada situasi dia. Waktu bersukan, dia ada pakaian sukan dia. Nah, waktu dia berenang, ada pakaian yang sesuai untuk berenang, tapi dengan syarat mesti mematuhi syarat. Ya, takkan nak berenang pakai jubah pun mampu tu. Nak jadi macam mana? Kan? Ini maknanya ada kaedah, ada situ. Agama bukannya sampai jumutkan minda kita begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, orang awam ni dia tak boleh tengok. Nah, ulama-ulama kalau buat perkara-perkara mubah, dia kata hak ni level rendah. Hak ni level rendah, tu tak kira lagi hak tak pakai kepiah. Kan? Oh, lagi dia bubur. Hak ni puak tak pakai kepiah ni fasik belakang. Oh, fasik boy. Kita tahu tak profesor dalam bidang akidah di Jamiatul Azhar. Azhar tu. Kita bisa pergi kan? Kalau tak bisa pergi, tengoklah dekat Facebook. Jamiatul Azhar, Masjid Azhar, ataupun kuliah-kuliah masjid, kuliah-kuliah Universiti Azhar. Kita tengok dia punya profesor dalam bidang usuluddin syariah pakai kepiah, kadang-kadang tak pakai pun, pakai tie lah masuk ceramah. Tapi tu dia dengan dalil Quran semua dah. Nah, abang kata, bukan kata nak buat benda mubah tu sampai jatuh kredibiliti dah. Tidak, jangan kita fikir macam tu. Kadang kita ni terlalu nak jaga sangat. Dalam benda-benda mubah tu kita ketat dan ekstrim dalam hal itu. Jangan begitu. Pergi negara luar, pergi tengok negara-negara macam mana mereka, ulama-ulama mereka. Kan? Sangat profesional. Ya, kadang persidangan tu pakai tie. Bukan nak kata lepas ni ustaz saya kena pakai tie dan ceramah Bukhari ni, dah, bukan semua habaq macam tu. Tapi cara kita fikir itu. Ya? Sebab di antaranya ialah mereka mencela para ulama melakukan perkara-perkara mubah. Contohnya ustaz ditukar kereta, contoh. Bukan contoh-contoh macam tu lah bagi senang kata. Benda tu mubah je. Ustaz tu dia bawa, dia tukar kereta, nampak tak selesa, dia tukar kereta. Ustaz tukar kereta tu. Oh, dia nak ustaz jalan kaki daripada rumah main masjid. Dia nak kereta ataupun motor hak berhenti 2-3 kali nak main masjid ceramah. Dia nak macam tu. Baru fiqah, baru zuhud. Hak dia tak apa, hak dia kereta besar tak apa. Oh, jangan kita sempitkan hal itu. Maknanya perkara mubah buat tak ada masalah apa.
Maka mencela kalau ulama melakukan perkara-perkara mubah. Kononnya level lain. Ha? Dan ini merupakan kejahilan yang nyata. Imam Ibn Syihab maksudnya, ni kejahilan yang nyata. Kalau tidak dalam Syama'il Muhammadiyah li Imam Tirmidzi, Nabi tak pakailah baju perang dua berlapis dalam perang Uhud. Nah, badan dengan pakai jubah ya. Pergi perang jumpa dengan Abu Sufyan tu. Tapi perang Uhud Nabi pakai dua lapis lah. Nah, abang kata setiap situasi dia ada pakaian dia dan dia ada, kita kata, kesesuaian pada waktu itu. Nabi ajak nak ikut siapa ni? Ikut Nabi. Nabi ajak kita macam tu. Tengok kesesuaian. Maka kerana memang mereka lebih mementingkan orang-orang asing itu daripada orang yang berilmu, dari penduduk di daerah dia sendiri. Orang awam ni tuan-tuan, dia lebih teruja kalau orang-orang hak mai daripada negara luar mai kampung dia. Ni Imam Ibn Syihab siap ni, bagi tu dulu. Dan dia memandang ringan, memandang rendah terhadap ulama yang duduk di tanah airnya sendiri. Kan, dia nak import lagi. Oh, ini orang-orang lain, ni orang-orang. Kan? Oh, dah. Jadi orang awam ni dia seronok. Kalau orang luar mai, oh lagi diangkat tinggi dia. Padahal tak tahu dia dekat negara dia tu, tak tahu kena buang ke tak kena buang ke dan sebagainya, kita tak tahu. Ya, mai kat Malaysia tu dia kita angkat menyanjung dan sebagainya. Sabar dulu, jangan terima tepui. Kaji dulu. Nak angkat seseorang tu. Ulama-ulama tempatan kita pun tuan-tuan kadang-kadang bertaraf dunia. Bertaraf dunia. Terlibat dengan persidangan ulama antara bangsa, terlibat dengan persidangan Ittihad al-Ulama al-Alamin Islami, kesatuan ulama sedunia. Ada di kalangan ustaz-ustaz kita hak duduk dekat Malaysia ni terlibat dengan persidangan tu. Tu tak kira level international lagi tak? Tu tak kira lagi penulisan-penulisan kita, makalah dan sebagainya, kajian-kajian yang ada di tanah air kita. Kadang-kadang hak ni kita tak angkat. Weh, hak negara luar kita angkat sungguh. Yang tak tahu, dia dekat negara dia tak tahu macam mana kedudukan. Orang awam ni, dia selalu cepat teruja. Apatah lagi dengan pakaian-pakaian dan sebagainya. Kena hati-hati tuan-tuan dalam hal ini. Imam Ibn Jauzi dia pesan siap-siap lah. Maka yang mengerti permasalahan dan akidah mereka. Jadi ulama setempat tempatan kita ni kadang-kadang lebih faqih. Sebab tu Qardawi dia tulis perbahasan fiqhul waqi'. Fiqhul waqi'. Fiqh setempat. Kita ambil fatwa ulama mufti daripada negara luar, kemudian kita pergi pakai kat negara kita, belum tentu sesuai lagi. Belum tentu sesuai lagi tuan-tuan. Sebab ulama tempatan lebih mengetahui waqi'iyah, apa yang berlaku di negara kita, ada apa yang dilakukan dalam masyarakat kita. Itu orang panggil fiqhul waqi'. Fiqh setempat, fiqh semasa, ataupun fiqh yang apa yang berlaku pada ketiga ini. Ini penting. Itu. Jadi benda-benda begini perlu kita lihat. Maka mereka lebih cenderung kepada orang asing di luar daerah mereka. Jadi kalau mereka berkeluar fatwa hak kononnya daripada orang luar, hak itulah yang diangkat semua. Tutup mufti yang duduk di negara kita ni, ustaz-ustaz kita, tutup guru kita duduk di negara kita ni, dipandang sepi. Dia orang-orang, dia mudah terikut. Dia mudah tengok nampak mempengaruhi sikit, dia ikut pula dah. Tengok hari dia ikut pula dah. Dia lagi tu lah. Sebab tu biar kita belajar dan kita beramal berasaskan ilmu. Ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana burhan? Burhan pencerahan ni apa? Tidak lain dengan ilmu pengetahuan. Tengok tuan-tuan sekalian. Maka apalagi jika termasuk golongan batiniyah. Dia sebut batiniyah tu. Golongan batiniyah ni apa?
kononnya bertasawuf tapi tasawuf batini. Kalau bertasawuf menurut Quran Sunnah, hak tu tak apa, okey, kita boleh right kat dia. Tapi kalau tasawuf batini, ini masalah. Dia faham Quran, faham ikut batin. Nah, dia faham hadis, hadis itu ikut batini dia. Ini masalah. Kita bila nak faham satu ayat Al-Quran, kena rujuk ulama-ulama tafsir. Betul tak tuan-tuan? Kan tuan-tuan tak setuju dengan saya? Kena rujuk ulama tafsir. Sebab mereka pandai dan pakar dalam bidang tafsir. Kena rujuk. Mana kita tafsir muktabar? Banyak rujuk tafsir. Jangan pergi rujuk tafsir-tafsir batini. Batini dia ikut dalaman dia ikut dia punya andaian dan khayalan dia yang tidak berasaskan nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini betul orang awam dia cepatlah terpengaruh dengan pak-pak ni. Ya, ustaz-ustaz tak sebut Al-Quran, ustaz-ustaz tak sebut hadis, dia kata hak ni biasa lah. Hak ni biasa kalau ustaz sebut Al-Quran, hadis dalam sahabat, pendapat ulama, hak ni biasa. Tapi kalau rasa hak tu dia lain. Yang ni ustaz ni lain macam ni. Dia nak hak tu. Patutnya hak sebut dalil Quran hadis ni lah hak kita tunjulkan. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Nabi kata kalau berpegang teguh kitabullah wa sunnatun nabi lam tadillu abada. Mereka tidak akan sesat untuk selamanya. Tu Imam Yuzi Ahmad siap dah. Memang ada golongan batiniyah. Dia ada perbahasan khas berkaitan dengan perbahasan sufi batini ni. Kita ikut tasawuf yang sufi yang berada di atas landasan yang benar. Kita pakai hak tu pun tak larat nak amal dah. Hak tu pun banyak tak kira dah. Pakai hak jelas dah tuan-tuan. Hak sama-sama ni tuan-tuan, kita hold sekejap. Ambil yang jelas, main dengan nas syar'i yang jelas. Pakai hak tu undur sikit. Padahal penangan urusan harus diserahkan kepada orang yang lebih tahu keadaannya. Jadi kita kalau tak tahu satu benda, kena tanya. Seperti mana nas Al-Quran, fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Kalau kita tak tahu satu benda, kena rujuk ahli dalam bidang. Pergi tanya, boleh ataupun tidak dan sebagainya. Baik, kemudian Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Ini cerita. Maka Allah juga mengurniakan dalam pengutusan Nabi SAW kepada manusia bahawa mereka mengetahui benar keadaan beliau. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasula min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah memberikan kurniaan besar kepada orang beriman, kepada Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Mana nikmat besar Allah bagi kita kenal Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama merupakan pewaris para anbiya. Jadi siapa yang berpegang dengan ulama, dia sedang berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh para anbiya. Ini ulama pewaris Nabi. Ini kena tengok. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad, Nabi SAW, seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Baik, ada kalanya muncul orang-orang yang menampakkan zuhud siap dengan bual-bualannya. Ada di kalangan orang awam tuan-tuan, dia terpengaruh dengan orang dengan penampilan zuhud. Dengan penampilan zuhud, dengan ucapan-ucapan zuhudnya. Sekalipun menyalahi syarak dan keluar dari batasannya. Pakaian nampak seperti ahli zuhud, percakapannya seperti ahli zuhud, tapi bercanggah dengan syarak, keluar dari batasan syarak. Kita kadang-kadang husnuzon itu terlalu tinggi. Dia takkan salah pun, dia mengaji luar negara, dia ramai pengikut, takkan dia salah pun. Dia duduk tak ketatkan tu. Husnuzon terlalu tinggi. Husnuzon dia bagus, tapi ada tahap dia. Kalau sampai bercanggah dengan syarak,
jelas bersanggah dengan qawaidul ilm, dengan syarak, hak tu tak boleh husnuzon dah. Nah, hak tu kena tengok, hak tu kena nasihat, hak tu kena buat sesuatu supaya ia tidak membarah dalam masyarakat kita. Ini lah. Seperti mana nas Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu Al-Quran ajak kita. Ajak buat benda ma'ruf, suruh buat benda kebenaran, dan nasihat. Teguk dia kalau nampak salah. Sebab kita manusia tak lepas daripada melakukan kesalahan. Siapa pun, nah, melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun tuan-tuan sekalian, siapa pun, hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ucapan, nah, pengajaran yang bercanggah dengan syarak, hak tu nak kena hati-hati. Kata Imam Ibn Jauzi, terkadang engkau melihat orang zuhud dan juga berperanan sebagai tukang ramal. Wih, dia pandai ramal. Dia kata tahun 2026 akan berlaku banjir besar di Kedah ataupun di mana, di Kuala Lumpur ataupun di Nusantara. Wih, dia tahu mana? Dia tahu mana? Ini perkara ghaib. Ini perkara ghaib. Benda ghaib itu di bawah ilmu Allah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu benda ghaib melainkan Allah yang menceritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak berlaku apa yang berlaku dalam peperangan Uhud. Betul tak tuan-tuan? Perang Uhud, sahabat Nabi turun daripada Jabal Rumah, panah tu, depa turun. Khalid Al-Walid waktu tu masih musyrik, dia patah balik serang tentera Islam. Kalau Nabi tahu benda ghaib, pastinya Nabi akan pesan kepada Sayyidina Hamzah, kamu jangan sertai dalam peperangan Uhud sebab kamu akan syahid di sini. Kalau Nabi tahu tu kamu benda ghaib, tapi Nabi tidak tahu. Melainkan hal itu diceritakan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi SAW. Jadi dalam soalan ini, mereka meramal, dia pun ni suka meramal. Jadi orang cepat terpengaruh, orang awam cepat terpengaruh. Kata, ramalannya betul pak. Nah, hatta kalau betul sekalipun, tak terjezah langsung i'tiqad kita kepada Tuhan. Bukan dia hak tolong ni, mungkin kebetulan dia. Sebab prinsip ilmunya ialah siapa pun tak tahu perkara ghaib melainkan Allah tolong khabar dalam wahyunya. Tu prinsip tu. Tanya pindah ustaz mana pun, itulah jawapannya. Maka kalau pandai-pandai duk ramal pelik-pelik ni tuan-tuan, hati-hati. Ya, hati-hati. Dan juga peranan sebagai tukang ramal, berkata kepada salah seorang di antara mereka, esok engkau akan begini dan keadaanmu begini. Oh, dia beritahu. Esok hang akan kena sekian-sekian, lusa hang akan kena sekian-sekian. Ini semua perangai agak jahiliah pula. Hak duk suka ramal-ramal ni. Sebab tu kalau belajar ilmu sirah, ada satu bab ad-diyanul Arab. Bab yang ketiga kalau tak salah saya, selepas imarah dan pemerintahan di tanah Arab. Orang Arab ni sebelum mereka nak musafir, mereka tengok burung. Arab jahiliah mana? Sebelum Islaman. Mereka tengok burung. Kalau burung tu terbang sebelah kanan, bermaksud permusafiran itu diredai oleh Tuhan mereka. Kalau burung tu dia pergi sebelah kiri, bermaksud pemusafiran itu, bahasa Kedah ni orang panggil sel, tak ada ong. Kalau burung tu boleh. Bahkan ada syair Arab, mengatakan bahawa di kalangan Arab jahiliah, kalau dia nak musafir, tengok-tengok burung tu, dia tercekat dekat atas pokok, dia tak pergi mana. Dia pergi dekat pokok, dia goyang pokok tu. Dia goyang pokok tu. Nak tengok burung ni nak pergi belah kanan, nak pergi belah kiri. Kalau belah kanan, dia pergi hari itu pemusafiran. Itu ramalan-ramalan yang merugikan dia. Islam tak ajar begitu. Bahkan ada di kalangan Arab jahiliah, dia ambil anak panah, dia terbang. Oh, bagi terbang, musuh anak panah tu dia lepaskan, kemudian tengok dia pergi sebelah mana. Kalau pergi sebelah kanan, itu merujukkan bahawa Tuhan meredai perjalanan mereka. Bahkan ada sebahagian mengatakan bahawa kalau biawak pasir melintasi perjalanan mereka, itu perjalanan yang tidak sah.
Orang Melayu kita pun dulu pernah pesan, oi kalau bewok lintas depan kereta, patah balik. Betul tak tuan? Saya pernah dengar pun. Bawa kereta bewok lintas, patah balik. Sebab hak ni orang panggil tak share, tak ada orang tua-tua dulu pesan. Kita orang mengaji, kita tak pakai dah cara fikir macam tu. Tolak tepi dah. Nah, Islam ajar tentang doa dan tawakal. Jadi apa pun terjadi, kul bismillah, jalan. Hang bewak mai ke, hang gajah mai depan tu ke, Islam ajar tawakal. Maknanya usaha dan tawakal. Tak ada lah ramalan-ramalan yang pelik-pelik ni. Jadi maknanya orang awam dia mudah terpengaruh dengan ramalan ni. Orang awam itu pun mengangguk-angguk kepalanya sambil berkata, dia bercakap dengan hati nurani. Dengan pokok ni tuan-tuan, sufi batin, dia dengan hati tak. Tak ada Quran hadis apa? Tak ada. Dia main hati dia. Dia sentuh hati kita, kita pun angguk. Wih, dia cakap dengan hati dia ni. Oh. Jangan begitu. Nah, nasihat-nasihat itu pastikan ia tidak melanggar syarak. Nah, dan hal ini apa yang terjadi kepada orang awam pada zaman Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Baik, apa pengajaran ringkas daripada tajuk kita ni? Tajuk kita ni dah habaq kepada kita bahawa pengajaran dah Imam Ibn Jauzi nak beritahu kepada orang awam, biar kita beragama berasaskan ilmu pengetahuan. Nah, biar kita beramal berasaskan pengajian ilmu ataupun ilmu pengetahuan. Nah, biar ada filter. Kita ni jangan duk angguk semua. Biar ada filter juga. Filter ni penapih. Penapih kita tu apa? Quran sunnah. Ulama yang mana mereka yang berdiri di atas landasan ilmu Islam. Ini dia. Biar ada penapih semua. Sebab kita yang nak beramal, bukan orang lain nak beramal, biar tidak dia. Tapi kita yang nak beramal. Maka sensitivity, keyakinan kita, i'tiqad kita, biarlah apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu pengajaran dia. Maka iblis dan syaitan dia cuba menggagalkan orang awam, terutamanya dalam hal-hal seperti ini. Maka tuan-tuan sekalian, saya rasa takat tu dulu perbahasan kita kata kitab Talbisul Iblis kita pada pagi subuh ini. InsyaAllah pertemuan akan datang ada beberapa siri lagi untuk kita menghabiskan apakah beritan-beritan iblis terhadap orang-orang awam. Mudah-mudahan adalah sesuatu kebaikan yang kita boleh dapat daripada pembacaan kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.